panas lah. Wah, hari-hari panas jadi tak tahan tu. Kalau lah ada air penyejuk badan kan bagus kan. Apa tu? Kemah kuning. Ha? Anak raja jual air ke? Pergi tengok. Kau nak pergi tengok? Pergi tengok. Assalamualaikum. Woi. Waalaikumsalam Alamak, oi, apa khabar? Ya, Sihat lah? sihat, Woi, alhamdulillah. ni apa ni? Air. Ini jus jambu lohan. Ini jus jambu kita blend 100%. Oh, ni. Ah. Ni buah ni. Ni buah dia. Mana tak pakai pati lah. Tak ada. Tak tahu. Memang asli lah. Ya, betul. Oh, yang ni. Ini kalau nak kumam lah. Ini Nak ambil kan- kumam-kumam. Kalau nak ungkit. Nak ungki. Nak ambil ungki lah. Kau terpakai kenapa? Cakap makan macam tu lah. Ha? Ini asam dia. Oh, ni asam. Ni berapa aku ni? Ini. Ini. Ha. Ini 3 potong RM2.5. Hampir RM1, mana RM6? Cuba beg dua-dua nak tengok. Baik. Okey, ni kita akan campur asam ni, asam boy. Oh, Tu dia. oi, poket Poket. Poket Tapi RM6 Besar betul kan? Besar ni. Ini kalau nak ambil minum ni, nak ambil mandi ni. Ni siapa punya ni? Sendiri punya kau, orang lain punya. Ini sepupu saya punya ni, cookies sepupu. daripada Kelantan. Premium cookies. Ada Ada almond, coklat chip dengan almond. Koko, Koko, coklat eh. chip, peralatan ada. Sambil lalu ni. Batal Batal sadap ya. Kalau tak sadap, kau pulangkan balik duit dan ya. Ya tak apa, dah minum dulu. Tak apa. Kita minum dulu. Macam bang? Mana mata hitam ni? Oi. Ni setiap hari ke benda kau? Setiap hari Isnin kita akan tutup. Tapi kalau orang datang sini ni, ada kau landmark kan? Macam mana nak tahu ni? Kita dekat Pekan Masjid Tanah berhadapan dengan Pizza Hut. Kemah warna kuning, depan Pizza Hut. Jadi Pekan Masjid Tanah ada ramai-ramai datang lah ya. Baiklah datang beramai-ramai kalau nak rasa jus original, datang sini. Apa pun mantap.